Hai Dali, Assalamualaikum. Yang macam sebelum ni Cica pernah buat video yang Cica kata Cica nak kekalkan toilet dalam premis Suka Dessert ni kekal bersih, kekal kering. Dan Cica siap bagi tahu lagi. Cica tak benarkan untuk ibu bapa menukar lampin bayi di dalam premis ini. Cica banyak buat notis ni. Dekat pintu luar ada satu. Pintu nak masuk dekat depan ni pun ada satu. Depan pintu surau perempuan pun Cica letak juga. Dekat sini pun ada. Depan toilet pun ada lagi. Dalam toilet tingkat atas pun Cica letak. Bukan tu je. Sebelum nak masuk pintu toilet pun Cica letak. Jadi Dali nampak tak berapa banyak notis Cica letak dekat dalam premis Suka Dessert. Tidak dibenarkan menukar lampin bayi. Kejap. Jangan marah Cica. Cica tahu mesti Darling dah start nak menaik, Darling dah start nak. Mestilah Cica ada solution yang terbaik untuk customer-customer Suka Dessert. Cumanya Darling kena jalan sikit sahaja. Kenapa Cica tekankan tidak boleh tukar lampin bayi dekat dalam premis Suka Dessert? Sebab ini adalah kafe dan kita banyak buat pembuatan dessert dan makanan. Jadi amatlah tidak sesuai untuk menukar lampin bayi di dalam premis ini. Jadi Cica bagi solution untuk Darling. Jom sama-sama kita jalan ke sana. Okay. Jalan lagi. Darling penat. Sabar jap. Tak jauh sangat pun. Sini. Ada tangga yang paling hujung sekali. Okey, jom kita naik atas. Nanti Cica akan letak lampu ya. Okay. Di kawasan sini Darling perlu buka kasut, okey? Jom. Darling tutup mata. Tutup mata kejap. Jangan buka mata lagi. Tutup mata. Okey, Darling dah boleh buka mata. Tada! Jom masuk Ikal. Ini dia. Khas untuk para ibu bapa, untuk customer-customer Suka Dessert. Cica larang Darling buka lampin di dalam premis kafe Suka Dessert ataupun hashtag Suka Dessert. Tapi Cica bagi solution untuk para ibu bapa untuk menukar lampin bayi di sini. Cica memang beli sinki yang besar khas untuk Darling boleh bersihkan najis baby dekat sini. Okey, Darling tengok. Selesa tak? Okey, Cica juga sediakan sabun mandi untuk baby. Kalau suka bau sabun baby, memang wangi. Kemudian tu dah selesai bersihkan najis. Okey, jom. Cica sediakan juga tempat untuk Darling tukar pampers baby. Okey, jom Haikal dekat sini. So dekat sini antara barang-barang yang Cica sediakan adalah baby lotion. Kemudian tu Cica juga sediakan bedak dan yang paling penting baby wipes. Tisu dan juga sampah. Okey. Macam biasa, pergi mana-mana tempat wajib ada rules. Cica dah sediakan tempat yang selesa untuk customer-customer Suka Dessert. Tapi Cica harap customer Suka Dessert boleh ikut rules yang Cica tetapkan. Okey, Darling nak tukar lampin bayi? Boleh. Tapi dengan syarat tukar lampin bayi, pampers lampin bayi yang berisi najis, tak kisahlah sama ada buang air kecil ataupun buang air besar ke, Darling wajib ambil plastik sampah ini, masuk dan katakanlah ini lampin bayi. Darling letak dalam ni, Darling ikat. Darling ikat mati tau. Ikat mati. Darling, ikat mati betul tau. Okey. Kemudian tu, Darling buanglah sampah dekat sini. Tak ada masalah. Okey? Sebab Cica baca komen, baru Cica tahu ramai rupanya yang suka pergi toilet basah. Ramai yang suka jirus air apa semua, bagi basah, bagi banjir apa semua, barulah diorang rasa tenang untuk membuang. So ini juga toilet untuk customer yang suka tandas basah. Tapi Darling Cica cakap terus terang, toilet dekat sini biasa-biasa je. Cica dah tak ada bajet dah nak buat apa, ada aircon ke, ada cleaner khas ke, tak ada. Okey? Sebab yang Cica tahu ramai orang tak suka ada rules dekat toilet. So
tak apa, Atijah buat khas untuk Darling juga. Okay, so toilet ni Darling nak basah, nak jirus ke apa benda, Atijah okey. Darling nak mandikan baby pun Atijah okey. Darling nak tukar lampin baby pun Atijah okey, tak ada masalah. So tempat ini khas untuk Darling. Dan ada lagi satu, kawasan sini dah halang Atijah buat tempat untuk lampin baby ni kan. So Heka tunjuk sikit. Okey sikit je. Okey, jom. InsyaAllah kita tengah work in progress. Atijah akan buat ruang rehat pula untuk customer suka dessert. Bukan ruang rehat lah, maksudnya sebab Atijah sedar cafe suka dessert kita tak ada tempat untuk dine in untuk Darling nak makan dessert sahaja. Sebab kalau yang macam sekarang, dine in yang sekarang, Darling perlu order makanan berat. Atijah tengok customer suka dessert, dia nak makan dessert tenang-tenang. So insyaAllah dekat tempat ni juga Atijah akan buat. Cuma Atijah belum release lagi. Hari Rabu 20 hari bulan, Darling ibu bapa boleh pergi ke toilet di sini untuk tukar lampin bayi. Cuma tempat untuk dine in belum lagi. Atijah rasa Atijah dah buat yang terbaik dah untuk customer-customer suka dessert. Atijah harap sangat Darling boleh faham dan boleh terima rules yang Atijah tetapkan. Janganlah komen lagi, oh semua benda tak boleh dekat suka dessert ni. Bukan tak boleh, tapi demi menjaga kebersihan dan keselesaan untuk semua customer suka dessert. Untuk ibu bapa yang nak guna fasiliti di sini, Darling boleh jumpa mana-mana staff Atijah di dalam kafe, dan staff Atijah akan guide Darling dan bawa Darling ke sini. Cuma tu je lah, satu je Atijah harap, Darling tidak menukar lampin bayi di dalam premis suka dessert. Walaupun Atijah dah letakkan banyak notis, tapi sampai sekarang masih lagi ada ibu bapa yang tukar lampin bayi. Tapi jangan risau, sekarang Atijah ada tempat khas yang lebih selesa untuk para ibu bapa dan juga baby. Okay, bye Darling. Assalamualaikum.